pakai tak? Pakai aja. Pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bermula hari ini hari 11 hari bulan September. Persidangan Parlimen persidangan khas untuk pembentangan kajian separuh penggal RMK12. Hari ini akan diletak oleh Perdana Menteri dan persidangan ini tak lama, selama 6 hari persidangan. Hari ini minggu ni 4 hari dan minggu depan 2 hari. Jadi banyak isu-isu yang berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12 lah. Kajian separuh penggal ini biasa ramai dibuat untuk melihat sejauh manakah kejayaan terhadap projek-projek RMK12 dapat dilaksanakan dan apakah halangan. Yang kedua ialah berkaitan dengan mungkin akan ada carangan-carangan baru lah untuk 2 tahun ataupun 3 tahun akan datang sehinggalah rancangan Malaysia ke-12 datang. Jadi kalau ada apa-apa input untuk saya kemukakan dalam perbahasan nanti boleh bawah masuk dalam komen bawah lah, insyaAllah, untuk kebaikan kita bersama dan juga khususnya untuk kesejahteraan kita di Kuala Kerai. Terima kasih sekali lagi. Sekian. Wassalam. Dari Jangan kita nak lupa, kita tak betul. Relax.